Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Kekuatan wira-wirawati seramai 2 orang cukup Tuan. Betul cukup, dah kira elok-elok. Cukup Tuan. Okey, masuk baris. Terima kasih Tuan. Okey, wira-wirawati. Memandangkan kekuatan kita seramai 2 orang, esok kita pergi lawatan. Lawatan? Aku rasa kan, mesti kita pergi lawatan dekat penjara. Kau rasa kat mana? Mana ada orang buat lawatan dekat penjara? Ingat senang ke nak masuk penjara? Habis tu kat mana? Taman burung? Apa kau? Fikir biar logik dah sikit. Kita ni bakal tentera, takkan nak pergi taman burung je. Okey, wira-wirawati. Esok pukul 7 pagi dah terpacak kat sini. Pakaian kelas. Baik Tuan. Baik, Tuan. Dah, semua sekali bersurau. Okey, wira-wirawati. Hari ini kita akan membuat lawatan ke alat dapur Semenyih. Tuan, kenapa kita nak melawat alat dapur? Kenapa kita tak melawat alat sulit je? Kerana alat dapur ada buat sale, make your sale. Potongan sebanyak 80% mulai 2 Jun sehingga 9 Ogos 2026. Ada pertanyaan? Tak ada Tuan. Tak ada. Baris dia. Keluar baris. Mana dia? Kiri, kanan, kiri. Cukup, henti. Tuan, nak Ya. tanya. Kenapa dekat sini sejuk sangat, Tuan? Mana tak sejuknya? Kat sini, harga kipas silin serendah RM79. Sejuk, murah. Cepat jalan. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Kiri, kanan, kiri. Skuad terperasa berhenti. Kenapa berhenti tiba-tiba ni? Tuan, tempat ni cerah sangatlah Tuan. Silau. Mana tak cerahnya. Tengok kat sini. Download serendah RM4.50 je satu. Mana nak dapat? Hanya kat alat dapur je tahu. Murah betul. Dah. Cepat jalan. Kiri, kanan, kiri. Tuan, cantik sinki tu Tuan. Macam rumah orang kaya. Cantik kan? Macam rumah kaya kan? Tapi harga B40. Dia ada 2 color. Warna gold dan warna hitam. Oh, Tuan, kalau Tuan beli sinki ni letak dekat camp, lagi bagus Tuan. Banyaklah kau punya kat camp. Dah, cepat jalan. Tuan, kenapa harga ni mahal sikit, harga ni murah sikit Tuan? Oh, tengoklah perbezaan dia. Yang ni dia ada kabinet macam ni kan. Yang ni tak ada, yang ni cermin je. Yang ni siap cermin. Kalau nak murah lagi kat depan tu ada serendah RM79 je. Baik Tuan, saya tak ada duit. Saya ambil yang murah saja. Dah, pergi. Tuan, Tuan nak uk ke? Taklah. Aku nak test je yang mana selesa dengan aku. Tapi pangkat Tuan tak song yang murah ni. Tuan song yang ada gold-gold. Yang ni canggih lah. Tengok, yang ni one piece dia design dia. Yang tu 2 piece. Cantik lah. Tuan kerja sini ke? Ada pengalaman benda ni. Baik, Tuan. Cepat jalan. Jalanlah. Okey, Tuan. Tuan, bini Tuan rajin masak tak? Rajin. Kalau macam tu baguslah Tuan. Tuan beli ni Stanley cooker dekat bini Tuan. Jenama premium Tuan. Dilongi dengan Liebang Steel. Aku beli barang yang premium macam ni kat bini aku sekejap lagi. Sayang nak guna dia, simpan je lah. Lalah aku yang digunanya. Baik Tuan. Okey, wira-wirawati, lawatan kita berakhir di sini. Jadi, kalau nak cari alat dapur, bolehlah datang ke mana-mana cawangan alat dapur. Di Semenyih, paling besar. Harga terbaik, boleh runding. Keluar baris.